Saudara tahu bagaimana rasanya bila kenyataan dipotong, tajuk diputar dan persepsi awam dibentuk tanpa konteks yang penuh dan sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Hari ini rakyat Malaysia sedang disajikan dengan satu naratif yang sangat berbahaya, satu gambar tular, satu tajuk sensasi. Antara laporan terawal yang membentuk persepsi awam berkaitan dengan kenyataan Menteri Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan ialah melalui laporan harian Metro dengan tajuk "Stres dengan kerja mungkin salah satu punca terjebak LGBT". Masalahnya di sini ialah cara tajuk itu dibina dan diolah. Ia memberi gambaran seolah-olah Menteri Agama membuat kenyataan umum secara terus dan menyatakan bahawa tekanan kerja adalah sebab seseorang itu boleh menjadi LGBT. Sedangkan kenyataan sebenar Menteri Agama bukan dibuat dalam sidang media terbuka ataupun bebas, tetapi dalam jawapan bertulis rasmi Parlimen yang bersifat akademik dan berfakta. Di sinilah bermulanya distorsi maklumat apabila laporan awal sudah dibingkai secara simplistik. Berbagai media pula kemudian menyalin semula dengan versi yang lebih sensasi. Kemudian datang pula reaksi seorang ahli politik senior dari parti DAP yang mendesak agar Menteri Agama tarik balik kenyataan. Soalan saya sangat mudah. Adakah ini betul-betul ayat Menteri Agama atau ini hasil putaran tajuk media yang mengelirukan rakyat dan pembaca? Mari kita buka fakta apa yang boleh untuk kita fahami. Dalam gambar yang anda dapat lihat, kita dapat boleh baca headline daripada Daily Express berbunyi "Work Stress May Turn You Gay", dan posting Lim Guan Eng pula meminta agar Menteri Agama retract statement. Masalahnya di sini ialah headline itu memberi gambaran seolah-olah Menteri Agama berkata stres kerja menyebabkan seseorang itu menjadi gay. Ini bukan sahaja sensasi, tetapi membina persepsi bahawa seakan-akan Menteri Agama membuat kenyataan tidak berasas, tidak ilmiah dan mempersendakan satu isu sensitif di kalangan orang Islam. Tapi adakah itu benar? Jawapannya tidak. Sekarang kita lihat pula gambar ini yang saudara boleh untuk tonton. Ini bukan petikan Facebook. Ini bukan temu bual media. Ini adalah jawapan bertulis rasmi dalam Dewan Rakyat. Ia merupakan soalan asal daripada ahli Parlimen Rantau Panjang bertarikh 26 Januari 2026 tentang data, statistik dan faktor yang menyumbang ke arah amalan LGBT, dan apa pula Menteri Agama tulis sebagai jawapan. Pertama sekali beliau nyatakan dengan jelas, Malaysia belum dan tidak mempunyai data komprehensif tentang populasi LGBT. Kedua, JAKIM tidak menyimpan statistik khusus tentang golongan LGBT. Ini penting kerana beliau tidak membuat dakwaan rambang untuk sesuka hati buat kesimpulan ataupun dakwaan dalam Dewan Rakyat. Kemudian beliau merujuk kepada kajian akademik, dan di situ antara kajian oleh Sulaiman et al. 2017. Dan kajian ini menyebut bahawa penglibatan seseorang dalam gaya hidup LGBT dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya, tengok bukan satu-satunya, stres kerja, pengaruh masyarakat, pengalaman seksual, tekanan kerja, faktor pribadi, persekitaran sosial, latar keluarga dan tahap penghayatan agama. Perhatikan ayat ini. Gabungan elemen ini boleh menyumbang. Sekali lagi, gabungan elemen ini boleh menyumbang. Bukan satu faktor tunggal. Bukan formula yang mudah. Bukan kerana stres terus auto menjadi pengamal LGBT. Ini bahasa akademik, saudara-saudara. Ini analisis sosiologi, bukan kenyataan hukum. Apa yang berlaku ialah satu perenggan akademik yang bercakap tentang pelbagai faktor sosial dipotong, dipermudahkan, ditukar menjadi ayat sensasi, "Work stress may turn you gay". Ini bukan terjemahan tepat. Ini spin media yang tidak bertanggungjawab. Dan bila spin ini tersebar, rakyat marah bukan kerana fakta, tetapi kerana persepsi yang dibina melalui tajuk palsu. Dan ia sangat berbahaya kerana pertama, merosakkan imej institusi agama yang pada ketika ini ataupun dalam hal ini tidak bersalah. Kedua, memburukkan wacana ilmiah.
dan seterusnya mencipta konflik politik atas maklumat yang separuh benar hanya untuk fokus terhadap isu-isu sensasi. Baik, dalam jawapan yang sama, Menteri Agama juga menegaskan satu perkara penting. Faktor utama yang mempengaruhi gejala LGBT menurut kajian itu adalah keluarga, persekitaran sosial dan kelemahan penghayatan agama. Ini menunjukkan apa? Pendirian kerajaan untuk tidak mengiktiraf gaya hidup songsang. Fokus kepada pencegahan sosial, bukan hanya penghukuman. Seterusnya pendidikan dan pembinaan nilai keluarga serta agama. Dan ini bukan liberalisasi dan ia bukan normalisasi. Ini pendekatan dasar sosial berteraskan realiti masyarakat dan pendidikan nilai. Maka isu sebenar hari ini yang menjadi kecoh bukan isu LGBT semata-mata. Isu sebenar budaya memetik separuh ayat yang tidak lengkap, membina kemarahan awam melalui headline sensasi dan menggunakan agama, sentimen agama sebagai peluru politik. Kalau kita betul-betul bahu untuk membela Islam, kita mesti jujur dengan teks, adil dengan fakta dan amanah dalam menyampaikan maklumat, kerana Islam tidak mengajar kita mempertahankan agama dengan manipulasi. Tambahan sedikit sahabat-sahabat, titipan nasihat dan ingatan saya kepada Yang Berhormat Bagan, Saudara Lim Guan Eng, ahli politik senior, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan bekas Menteri Kewangan juga. Anda dahulu kerap dibuli dan menjadi mangsa laporan media yang jahat, tidak adil, separuh masak. Duka cita kali ini, anda sekaki dan join sekaki memanjangkan pemberitaan yang tidak beretika sebegini, sedangkan anda berada bersama-sama dalam kerajaan madani yang dengan mudah boleh menyemak maklumat yang sahih dan yang pasti, tetapi apa yang anda pilih sehinggalah mensensasikan tajuk berita dan Menteri Agama dibuli sebegitu rupa. Memalukan. Akhir sekali, saya ingin memberikan pesanan kepada seluruh daripada kita. Jangan nilai dasar negara berdasarkan tajuk dalam media sosial, Facebook dan yang lain-lain. Nilailah berdasarkan dokumen rasmi Parlimen, kenyataan penuh dan fakta sebenar. Kritik itu dibenarkan sahabat-sahabat. Teguran itu perlu. Tetapi fitnah yang dibungkus dengan emosi agama akan merosakkan umat dan negara ini. Terima kasih.